kan. Macam mana cara nak ambil hati bos? Banyak orang aja. Lagi? Banyak tanya dia. Lagi? Lepas tu proaktif lah. Kalau dia tak suruh buat tu, kita buat. Lepas tu kita beritahu dia. Okey. Lagi? Itu je setakat ni. Nak ambil hati bos. Cara kerja? Nak tunjuk kat bos? Cara kerja maksudnya macam? Yalah. Nak tunjuk kat bos cara kerja Ahmad pula macam mana? Kena buat sesuatu dengan dia. Maksud dia? Macam time meeting, time tu kita kalau nak discuss apa-apa, kita tunjuklah yang macam mana kita berfikir. Okey. Perlu jujur tak dengan bos kerja? Kena. Ikhlas? Mesti kena. Kena tapi ada time macam tak sangat lah. Kena apa? Ikhlas kalau kerja. Kalau Lagi- kerja. Lagi apa lagi? Apa lagi cara nak, okey, nak ambil hati bos? Cara macam mana? Kalau Ahmad macam tu je. Macam kalau setiap hari Ahmad update dia, oh hari ni macam ni dah siap ni. Lepas tu dia akan okey. Lepas tu cakap kat dia esok apa plan pula. Rupanya yang tu, benda tu yang buat dia, rupanya dia rasa macam dia confident dalam Ahmad. Okey, Uncle tanya pasal apa? Macam tu lah kita dengan Allah. Malah lebih lagi. Nak tackle Allah ni kan. Lebih lagi. Solat masa yang sangat baik kita dengan dia. Di waktu itulah kita sujud. Ada Ahmad sujud dengan makhluk. Dengan bos Ahmad ada sujud. Dengan siapa-siapa Ahmad pernah sujud. Dengan Allah. Dia layak kita sujud. Kenapa? Tuhan, Tuhan saja. dia bagi semua. Dia bagi semua saja. Dia hidupkan. Kerana dia yang memiliki kita. Ahmad boleh memiliki apa pun. Ahmad boleh cipta apa pun. Ahmad boleh cipta kereta. Tapi belum tentu Ahmad memiliki kereta tu. Tapi Allah cipta kita. Dia memiliki kita. So dia memang berhak untuk kita sujud. Tapi kalau kita solat nak cepat, tap tup. Cuba kita fikir, kita dengan bos pun kita hati-hati. Kita dengan bos pun kita faham kan? Tapi kenapa dengan Allah kita kena cepat? Kita buat solat macam buat syarat ya. Sedangkan dia yang mencipta kita, berbandingkan dengan bos, cuma setakat bos kita. Tapi kita buat syarat je solat dengan dia. Jadi kita ni sebagai hamba nak minta macam itu, minta macam ni, rasa-rasa kalau bos kita pun kita buat sambil lewa, bos layan tak? Kalau dengan dia yang mencipta kita, kita buat macam tu saja, solat tutak buat macam tu saja, dia layan tak permintaan kita? Tapi dalam kita fikir dia tak layan, dia tetap bagi kita nafas, bagi kita hidup, rasa kejap lagi makan, rasa sedap tu, nikmat melihat makanan tu. Allah Maha baik. Jom kita sambung kat meja makan. Aduh.